Ramai tidak tahu 250 gram emas ini antara item paling strategik untuk mereka yang ada simpanan besar, sama ada usahawan, pesara atau yang baru dapat pampasan. Kalau dulu tahun 2022 harganya baru 70.000, hari ini dah naik hampir 150.000 ringgit. Itulah bukti kenapa emas jadi pelindung kekayaan terbaik. Sekeping 250 gram ini berat di tangan tapi ringan nak simpan. Letak saja dalam peti besi, tidak reput, tidak berkarat dan tidak dimakan masa. Dan kalau betul-betul terdesak, boleh cairkan bila perlu. Emas ini bukan barang untuk kaya cepat, tapi kalau simpan lama memang boleh jadi aset senyap yang kekal bernilai. Orang yang bijak akan simpan sekeping 250 gram ini sebagai jaminan masa depan. Apa-apa berlaku pada ekonomi dan politik, kita ada aset emas yang kekal bernilai. Bagi tuan-puan yang nak saya bantu miliki emas fizikal di Public Gold, boleh klik link di bio ataupun rujuk video yang saya sediakan. Saya bantu sebaiknya.